So, I tak boleh kita kenal. Jauh dia jauh habis. Kita kena kenal ke kenal ni. Dapat kek. Kau ni dah pada mencapai pakai tangan tu. Kali lagu ni sekali lagu ni. Pasanya baca dia siapa pipi boh. Assalamualaikum guys and welcome back guys. So guys, hari ni kita dah 10 Ramadan dah. So ni video ni kita nak buat vlog pergi iftar dekat Masjid Muhammadi. And sambil-sambil tu yalah kita nak rekodkan kita punya perjalanan guys. Sebab hari ni Mami tak ada. Ada Deh, ada Azir and Yo, Dito and Hafiz guys. So awak kapih dah bakal kapih dia. Kapih. So kita dah lama dah tak pergi buka puasa dah. Lama dah tak buka puasa tak? Sama-sama dia? Tapang lah. Apa ada? Tapang lah. Oh, tak ada. So tak ada lama sangat tak ada panggal lah. Lama. Itu tak lepas. Yalah dah. Setahun dah. So ni kita orang plan nak pergi buka puasa dekat Masjid Muhammadi guys. Sambil-sambil tu kita nak pergi juga bazar Kota Baru. Sabar saya. Paling lambat kali. Assalamualaikum. Oh, masya-Allah. Ni pun dah lebih dah. Baru sapa, baru siap. Assalamualaikum. Hari ni saya cerita ni nak pergi iftar ramai-ramai deh. Sepenuh boleh puasa yang aku apa saya cerita belakang ni. Boleh puasa aku apa ni tu? Boleh puasa kau. Boleh puasa. Boleh puasa aku apa ni? Boleh puasa, boleh you. Hari yang ke-10. Hari ke-10. Kita nak pergi iftar di Masjid Muhammadi. Atau kita sepenuh saya dapat jemput teh untuk jadi imam tarawih malam ni. Jadi kita kira iftar sekali dah lah. Besar sikit pahala kita niat istiqah. Nah. Lagi-lagi pun banyaklah fadilat dia, kelebihan dia. Lagi pun sepenuh bulan puasa ni kalau kita amat ibadah kita ni sama dengan ramai-ramai kita bukan bulan puasa pun maka tak comel lah hari tadi. Tak comel. Ni kita dah settle dah. Ni 2 orang dah settle je. 3 orang kita kena beli lagi tu. Beli air lah, mau beli air. So ni kita nak pergi kat kereta and then terus ke Masjid Muhammadi guys. Few moments later. Alhamdulillah guys, kita dah sampai dah dekat parking area Masjid Muhammadi. Ni dah last kali sebab Mak Ayu, Azir, Dito dengan Hafiz pergi dulu. Pergi cari tempat guys. Sebab kita agak lewat hari ni. Kalau dengar tu dah start ngaji guys. Dah start baca Al-Fatihah dah. Dia mudah tak tikat tu boleh pakai dah. Tapi kita guys, dia ingat dia nak pergi kat tengah tu, dia nak tengok. Sebab tak silap dia kat tengah tu ada pihak masjid sediakan nasi lah guys. Yang mungkin dia sediakan makanan. So jom kita tengok guys. Sekarang dah pukul 7.11. Kita ada dalam 15 minit lagi sebelum waktu berbuka. So inilah guys suasana dekat Masjid Muhammadi guys. sekarang kita berada di perkarangan Masjid Muhammadi. Saya serahkan kepada aktiviti sebelum buka, kita selawat satu, istighfar dan sebagainya. Hai, tengok dah. Gapo?
Seperti yang didengar di belakang sana. Illallah la ilaha illallah. Sama ya. La ilaha illallah. Okey, kali dengan zikir ni kita dekat mana? Masjid Muhammadi. Sini kalau orang mari sini pun mari bawa air ataupun mari tangan kosong pun. Dia ada dah orang infak makan ni gapo kia mari bawa diri ah. Pakai wajib Melayu. Wajib selawat. Kain maya, buat kain maya. Deh, lagu tu lah. Tak payah juga pasal makan ni banyak orang hari. Dia jakok gapo, kasih kapu. Orang infak belakang ni, kita mari buat diri, mari semaya tu ya. Itulah kelebihan Masjid Muhammadi. Fadilah yang besar. Days later. So guys, sekarang pukul 8 cukup. Alhamdulillah kita dah settle dah iftar and solat maghrib pun dah settle dah guys. So ni kita akan plan nak solat isyak, lepas tu tarawih guys. Tapi dia berpecah dengan mak ayah itu sebab tadi dia pergi hantar barang kejap. Lepas tu dia masuk and kita akan berpecah guys. Ni songkok tertinggal guys, lupa nak ambil songkok dari kereta tadi. Ni nak pergi kat kereta balik tapi tak ada kunci. So macam mana guys? Nak tak nak kita kena cari mak ayah dengan Azil. Letih cari mak je, jumpa kot. Mana kunci minta? Kau pergi minta? Itu phone kau ya? Terpaksa pergi kat kereta balik guys. Sebab nak pergi ambil songkok guys. Sebab tak less tak akan songkok. Oh, dah jadi tu dengan api. Apa klik tu je? Tak boleh kita kenal. Jauh dia jauh api. Kita kena kenal ke? Rapat cek. Ada sekali. Lapar kalau boleh Kau terah dua. Kita terah dua Lepas tu kalau boleh pergi kita sama. terah lapar Dewa tu. Kalau dia baca jiharkah boleh. Kalau nak awak Oh dia apa dah dia tak tahu bit lagi 20 ni. Tidak. Tak tahu bit 20 ni saya ni. Tengok je dia punya muka boyo. Kawan-kawan okey lah 20 ke stand dia. Masjid ni kita try isu dia. Kita isu lagu mana kalau masuk isu tu panjang kita boleh kita boleh tu sikit. Channel kita. Kita boleh masuk jap untuk solat. Man down guys. 2 man down. Habislah lah 3 hari tu sama ada hidup dalam ataupun pergi lepak lain je. Kita ready pasal kita ada kamera je. Dia kita ready problem kita lekat dari air lah. Azal lekat dari air jadi tak kena dengan sore hari dia tu meja kali. Sana tu Masjid Muhammadi guys. So sini dia ada buat macam food court lah guys. Sambil tunggu mak Yu dengan Dita dengan Api. So kita pusing sekejap, kita tengok apa ada kat sini guys. Sekarang ni dia ada nampak satu kedai Maxi Coffee. So kita nak try dia punya latte guys. Ada comel. Ini terawih kita dari 2 je guys. Alhamdulillah dalam masa 5 tahun ni paling pendek sekali. Dia jual keropok gemuk Pasar Payang guys. So guys, mak Yu habis lapar, Api lapar, dia lapar. So kan tu lapar tu. Kita cerita dengan bapak. Lapar yang memerikan tu. Itu kau tadi demo cover dua dia ada. Kalau ya ada Api kau tak pasti Api. Dia ada. Kat pertama tu tak? Itu Api. Patut masuk. Dua. Habis lagi tak boleh ambil habis tu.
Orang kedua tu mai lagi. Nak masuk orang ketiga tu nak kecing. Nak kecing tu pikitan dah. Nak pikitan dah tak masuk lah. Jadi boyo. Sebab Alhamdulillah weh. Jangan nak kata surga tu taklah mana tapi dalam banyak-banyak masjid. Dalam banyak-banyak masjid saya Kau ni lah pada mencapai pakai tangan tu. Kali lagu ni sekali lagu ni. Pasanya baca dia sepipi boh. Serakaat sepipi. Lagu mana tu demo tu kena sepipi malam ni. Kau tak air dah sini. Kau tak air dah sini. okey, okey. Dah. Guys, alhamdulillah untuk vlog hari ni sampai sini saja guys. So see you guys on the next video. Bye bye. Settle. Top.